Serius lah kedai mamak ada benda ni, king crab, snow crab. Betul kita nak lepak bincang tentang bisnes. Ya, kat mana? Jom. Lepak mamak jom. Aduh, mamak. Mamak bosan ah. Tapi mamak yang lain. Confirm lain. So apa, kita dah biasa makan mamak kan. Ni mamak ni semua menu mamak memang ada, tapi ada makanan-makanan yang unik sikit. Khalif Bistro dekat Bandar Ainsdale. Rupanya member aku ni konsultan dekat Khalif Bistro dekat Ainsdale ni tau. Bila sebut kedai mamak, nasi kandar sur dia, mi goreng mamak, tapi kat sini ada menu yang lain tau, yang lagi sur. Dia datang dengan snow crab 2, king crab 1. Saiz-saiz macam ni yang okey ni. Betul-betul punya nala bang. Bayangkan dia boleh buat kari mamak tu. Untuk king crab macam ini 100 gram baru RM19. Snow crab 100 gram baru RM12. Satu ekor jatuh dalam RM50 je bang. Apa tak boleh? Yang kau tengok menggelegak dekat hot plate ni, dia punya chicken grill bang. Kalau datang satu family kat sini tak rugilah. Mak, ayah, datuk, nenek, anak, kau boleh makan lamb grill dia kat sini juga. Macam anak aku selalu mengengik nak chicken chop, dah boleh bawa datang sini dah. Peminat roti nan, pukul 3 petang ke atas sudah boleh order. Ini roti nan cheese aku tarik sampai awan tau. Cicah pula dengan kuah-kuah yang dia bagi ni, nala bang. Korang nak menu santai ala-ala Arabian, ni dia kau try dia punya shawarma. Betul-betul majmuk bang, dah macam-macam menu ada. Kau nak relax boleh duduk indoor. Kalau kau nak santai-santai dengan member, duduk dekat outdoor ni. Tak sangka dekat kedai mamak pun ada menu macam ni Kalau awak nak tahu, owner dia ni orang kita. Itu yang penting tu. Tapi landasan mamak tu tetap kita tak keluar. Memang restoran menu mamak semua ada. Lokasi dia dekat Ainsdale tu tau. Betul-betul sebelah Petronas tu. Kau lalui kau boleh nampak Khalif Bistro.